Gemersik Maulid. غريبي غريبي سلام عليك أحمدي يا حبيب. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Abdullah nama bapaknya, Siti Aminah ibunya. Riang gembira menyambutnya, lahirnya putra yang utama. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah, lahirlah zuriat yang saadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Syukur alhamdulillah kita bersama dalam rancangan Gemersik Maulid bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijriah bersamaan juga dengan 2022 Masihi.
Saya Syafiq Saleh bersama rakan setugas. Alhamdulillah, hari ini kita digandingkan bersama saya Nur Hayati Faradi. Kita kurang lebih berada di sini 1 jam untuk sama-sama kita nak menghayati dan juga mendapatkan intipati. Menerusi rancangan ini, kita nak bawakan roh kejiwaan kita ini, sayangnya kita, cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey. Dan ayuh terus kita bersama-sama pada waktu ini membawakan rancangan Gemersik Maulid yang dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Dan untuk itu juga, Yati, kita dah pun bersama dengan tetamu-tetamu hebat kita di sini bersama rakan artis di mana kita nak sama-sama mendengarkan tausiah ilmu dari Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Biajid, dan juga kita ada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Termasuk juga kita ada Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Betul tu Syafiq. Dan sebenarnya jurung-jurung kali ini juga kita adakan perkongsian kita pada hari ini. Dan menerusi perkongsian ini juga bukan sekadar ustaz-ustaz untuk ustazah dan juga ustazah untuk membuat tausiah. Kita juga akan ada persembahan daripada artis nasyid oleh Dakmi. Kita juga ada Malik Suhaimi dan juga kumpulan Rabita. Dan persembahan artis kali ini juga akan diiringi secara langsung oleh barisan pemuzik yang mana akan diketuai oleh saudara Fuad Ko. Alhamdulillah. Dan pastinya anda juga untuk terus setia bersama dengan kami dengarkan Gemersik Maulid pada hari ini untuk meneruskan di seluruh frekuensi Radio IKIM. Kita akan juga bersiaran secara langsung di TV IKIM, juga di semua platform Radio IKIM iaitu di Facebook IKIM FM. Kita ada juga di Facebook TV IKIM dan juga di YouTube channel IKIM. Betul. Alhamdulillah. Dan semarak cinta Rasul kita untuk bersama kita pada hari ini, kita akan menghayati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak meneladani, mencontohi sirah dan juga laluan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kehidupan kita ini. Betul, Yati. Tapi apapun juga, jom sama-sama komen, like, share. Itu penting kan, Yati? Ya, betul. Sebab kita nak semarakkan lagi cinta Rasul bersama IKIM, insya-Allah. Okey. Baiklah para penonton dan juga pendengar sekalian, bagi memulakan pertemuan kita pada kali ini, jom kita nak bersama mendengarkan perkongsian dari penaja kita iaitu Perkim Cawangan Datuk Keramat, di mana pesanan ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Abdul Aziz, merupakan pengerusi Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang beriman. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari yang sangat istimewa. Kerana itulah hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat ke atas sekalian alam, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kezaliman manusia kepada keadilan Islam, daripada penyembahan kepada sesama manusia makhluk kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasan utama Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah menyebarkan Islam kepada masyarakat, membimbing sahabat-sahabat dan umat Islam ke arah jalan yang benar, adalah jalan Islam. Dan Perkim Cawangan Datuk Keramat menyambung usaha dakwah ini dengan menyebarkan Islam kepada golongan bukan Islam, mengislamkan saudara-saudara baru kita dan membimbing serta menyantuni saudara umat Islam sekaliannya. Kami mengajak saudara-saudara sekalian, ayuh bersama dengan Perkim Cawangan Datuk Keramat, kita menyebarkan dakwah kepada sekalian masyarakat dalam negara kita. Layari FB Perkim Cawangan Datuk Keramat. Alhamdulillah, itu dia sebentar tadi telah pun kita dengarkan pesanan dari penaja Perkim Cawangan Datuk Keramat. Semoga apa yang disampaikan itu, Yati, akan dapat memberikan info dan juga
mendapat lagi penghayatan yang penuh manfaat kepada kita insya-Allah. Baik Yati, bila cakap tentang sambutan Maulid Rasul, kita sentiasa nak ingatkan apa perjuangan Nabi, apa sirah perjuangan Nabi. Sepanjang kehidupan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia bertemankan dengan sahabat-sahabat yang hebat, dengan orang-orang di belakang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan lagi perjuangan baginda. Betul kan? Jadi itu kita nak sama-sama memberikan kesan kepada hati jiwa kita ini supaya dapat membimbing laluan kehidupan kita seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita nak mendengarkan pengisian yang pertama ini. Kita dengarkan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi tentang apa yang boleh kita adaptasi melalui kehidupan awal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita nak bersama Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. 12 Rabiul Awal, satu waktu, satu tarikh yang sangat istimewa dan sangat memberikan kesan dalam kehidupan kita orang mukmin sehingga ke hari kiamat. Hari yang telah menyinarkan kepada kita cahaya yang begitu terang. Daripada kegelapan kita telah dihadiahkan oleh Allah cahaya yang terang benderang yang akan membawa kepada kita keselamatan bukan sekadar di dunia, bahkan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada hari tersebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidatina Aminah telah pun Allahumma salli sampai waktunya untuk melahirkan manusia paling mulia, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang berada dalam keadaan sallallahu alaihi wasallam mengandung, tidak sedikit pun rasa sakit yang dialami sebagaimana ibu-ibu biasa yang duduk dalam keadaan mengandung. Subhanallah, bahkan tidak ada sedikit pun rasa kesakitan ketika sedang mengandung. Bahkan subhanallah, pada sampai waktu untuk melahirkan itu, subhanallah, diceritakan oleh Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha bahawa subhanallah muncul cahaya yang begitu terang yang menyinari sehingga ke negeri Syam. Subhanallah, dan diceritakan dalam riwayat pada ketika tersebut berlaku peristiwa-peristiwa besar. Bahkan pada ketika sebelumnya telah pun diceritakan oleh pendeta-pendeta, orang-orang alim daripada agama-agama yang sebelum daripada ini, subhanallah, menceritakan bahawa akan muncul Nabi akhir zaman, akan lahir Nabi akhir zaman, dan masing-masing telah membicarakan tentang peristiwa besar yang bakal berlaku tidak berapa lama ketika lagi. Subhanallah, dan tuan-tuan, tanda kelahiran tersebut ialah dengan runtuhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kirsa Parsi. Subhanallah, runtuh. Dan subhanallah, bukan sekadar itu, api yang telah disembah ataupun disanjung oleh orang-orang Majusi selama ribuan tahun yang tidak pernah terpadam pada hari tersebut terpadam, tuan-tuan, sehingga gegak gembita pada mereka pada tersebut menandakan bahawa subhanallah Nabi akhir zaman telah pun dilahirkan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, diceritakan dalam riwayat bagaimana ketika Nabi SAW dilahirkan, baginda lahir dalam keadaan tunduk bersujud kepada Allah SWT. Dalam keadaan jari jemarinya subhanallah bergenggam dan satu jari menunjukkan kepada kalimah tauhid. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ada riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW telah siap dikhitankan. Bahkan dalam satu riwayat yang lain menyatakan bahawa Nabi SAW telah dikhitan pada usia baginda 7 hari. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kemudian apa yang berlaku, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, berita gembira ini telah disampaikan kepada Abdul Muttalib, datuk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu gembira hatinya, masya-Allah. Sangat gembira hatinya, subhanallah, terus sahaja diambil anak tersebut lalu dibawa masuk ke dalam Kaabah. Dalam keadaan penuh kesyukuran, subhanallah, melantunkan kata-kata kesyukuran di atas kelahiran manusia paling mulia ini. Manusia yang sangat-sangat ditunggu-tunggu dan sangat-sangat dicintai ini. Bahkan subhanallah, Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab, subhanallah, balik menceritakan tentang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kepada Abu Lahab. Abu Lahab lah di antara orang yang sangat bergembira dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pergi dia ke kawasan Kaabah, menzahirkan kegembiraan
kegembiraan dia subhanallah tentang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian kata ulama bahawa subhanallah diringankan siksaan kepada Abu Lahab pada setiap hari Isnin kerana menzahirkan kegembiraannya sallallahu alaihi wasallam atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita yang pada setiap 12 Rabiul Awal subhanallah, bahkan pada setiap Rabiul Awal, bahkan pada setiap masa kita bergembira dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia menjadi asbab kepada kita dalam kita menzahirkan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memandang dia dengan pandangan rahmat kepada kita, memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan bukan sekadar di dunia. Yang kita harapkan nanti ialah nanti kita akan menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menzahirkan cinta kita yang waktu kita hidup di dunia tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah kita lihat. Nanti di akhirat nanti kita akan bertemu bertentang mata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menzahirkan cinta kita di hadapan wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dan kasih sayang yang mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Suwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, maka subhanallah Nabi SAW pun dibesarkan dan diambil oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Halimatus Sa'diyah yang datang jauh daripada kampung. Subhanallah, mencari-cari ada di kalangan anak-anak subhanallah yang untuk disusukan, dibawa balik menjadi tabiat orang Arab pada ketika tersebut, membawa anak-anak kecil balik ke kampung halaman mereka subhanallah supaya anak-anak itu didik kuat tubuh badannya, berbahasa dengan bahasa Arab yang baik. Demikian dilakukan. Dan pada tersebut Ustaz Ismat diceritakan dalam riwayat bagaimana ketika sampai tidak ada. Semua sudah diambil. Semua yang tinggalnya hanya seorang anak yatim yang tidak dipandang oleh orang lain sebab tidak ada bapa. Tapi subhanallah dengan ambilnya Nabi SAW dibawa balik ke kampungnya, barakah melimpah kepada sallallahu alaihi Muhammad Halimatus Sa'diyah. Dan sungguh tuan-tuan, barakah kepada Nabi daripada Nabi SAW bukan hanya kepada Halimatus Sa'diyah, bahkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, sebab kelahiran Nabi SAW itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan kita seluruhnya nanti subhanallah akan bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan baginda Nabi SAW, mendapat syafaatnya baginda Nabi SAW, memegang tangan baginda Nabi SAW untuk kita sama-sama melangkah masuk ke syurga Allah SWT dengan baginda Rasul SAW bersama di samping kita insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Jafri atas membuka tirai dalam tausiah yang pertama ini. Yati, kita harapkan apa yang disampaikan itu akan dapat kita dekatkan mesej itu dengan kita sepanjang masa supaya kita teruskan perjalanan membawa mesej dakwah ini seperti dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah. Baik, kita nak teruskan bersama dengan persembahan kita yang pertama. Jom kita menjemput Rabitah dengan lagunya Dalil Cinta dan juga Mazhab Cinta. Kehadapan diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu? Tertanyaku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ingat dahulu duka sama pernah dirasa? Saat itu kau berjaya mengharungi walaupun ribuan luka teriris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa martabatmu. Lihatlah bagaimana
Kisah di perkebunan merintisi unta, dibebani kerja sedikit makanannya, dikucup kaki Rasul yang mulia, dibelai Rasul keluhan unta didengar. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada pohon, batu dan pergunungan yang dilalui baginda tanpa salah, kerana dia sebaik ciptaan. Dia hadir mengajarkan mazhab cinta, hingga makhluk lain turun meresahnya kerana cinta pada baginda, dijanjikan syurga dan bersamanya walau tiga hujung nyawanya. Resah memikirkan umatnya, kerana sebegitu hebat cintanya. Layakkah ku jadi umatnya? Layakkah aku kan bersamanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bergema kisah cinta bagi Nabi SAW yang dicintai bukan sekadar manusia tapi seluruh alam mencintai baginda, Masya Allah. Dan sebentar tadi persembahan daripada Rabitah dengan mazhab cinta dan juga dalil cinta, Alhamdulillah. Dan itulah tanda kecintaan, penghayatan cinta yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW. Baiklah rakan pendengar dan penonton semua, kita nak menelusuri lagi kisah cinta, kisah hidup baginda Nabi SAW yang pastinya ada insan-insan hebat di belakang baginda yang menjadi tulang belakang atas kejayaan dakwah baginda Nabi SAW, ya Syafiq. Dan oleh itu mari kita nak sama-sama bersama dengan saya, bersama kita semua sekarang ni, kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Ustazah Nafizah Musa, Masya Allah, untuk kita nak tahu apakah antara ciri-ciri penting yang perlu ada pada seorang wanita seperti mana yang terdapat pada Sri Kandi baginda Nabi SAW. Sebab kita semua nak belajar bagaimana nak menjadi insan ataupun wanita yang dijadikan sebagai, kata orang tu, perhiasan terindah di dunia, tapi yang paling penting menjadi ketua bidadari di syurga. Silakan Ustazah. InsyaAllah. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita, mendekatkan yang dekat maupun yang keras ataupun yang jauh. Dan inilah yang saya rasa Ustaz, yang kita rasakan pada saat ini dalam Gemersik Maulid. Ya, merasakan kehadiran, kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam maksud kita menghayati sirah baginda Nabi SAW dan segala jasa pengorbanan yang telah Nabi berikan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila kita menyebut tentang Sri Kandi yang hebat yang berada dalam hidup Nabi SAW, kita tidak boleh menafikan bahawa sosok tubuh dan peribadi Nabi SAW itu sendiri membina dan membangunkan Sri Kandi itu, Ustaz. Ya, maknanya kembali juga kepada peranan seorang lelaki tersebut. Kalau kita boleh lihat, ya, bagaimana hebatnya Sri Kandi itu dari sudut bagaimana keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tarbiyah rabbaniyah, tarbiyah daripada Nabi SAW sendiri, ya, yang dipimpin, dibantu kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi berikan kepada isteri-isteri baginda, kepada anak baginda, kepada para sahabiah, contoh seperti Asma bintu Abu Bakar dalam keadaan mengandung, ya Ustaz, bukan mengandung baru sebulan dua ia mengandung dah, makna kata sangat mengandung, tapi boleh lagi mendaki. Ia nak pergi kepada Gua Thur tu, tuan-puan sekalian, Ustaz Don, Ustaz Jafri tahulah. Itu dia punya curam, dia sangat curam, tak sama macam kita masuk Gua Hira.
Betul Ustaz ya? Jabal Nur kan lain. Ini sangat curam. Tapi seorang wanita, Asma bintu Abu Bakar, sanggup dengan mengikat. Sebab apa? Nak kena pegang batu-batu tu. So makanan yang dia bawa tu kena ikat di kiri kanan. Masya Allah, subhanallah. Ini kita tidak boleh lupa bahawa Nabi SAW, dia tak tahulah macam mana hebatnya mukjizat yang ada pada baginda, mendidik wanita-wanita ini, Sri Kandi ini untuk memiliki akidah tauhid yang begitu mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kepada Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada barisan isteri-isteri baginda. Diletakkan apa dia? Keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak boleh menafikan besarnya makna kasih sayang yang Nabi SAW berikan kepada wanita-wanita ini. Ya, sebagai seorang wanita, tuan-puan sekalian, ya, tak ramai wanita atas pentas ni, ada 2 orang. Masya Allah, peranan kasih sayang seorang laki-laki, suami ke, ayah ke, kepada kita, kepada anak perempuannya, kepada isterinya, itu sesuatu yang boleh memberi momentum yang besar kepada wanita. Bayangkan tuan-puan, Ustazah menangis Ustaz, masa baca yang Nabi sebut, baca cerita kan, bagaimana Nabi memberikan sedikit teguran kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika mana keluar cemburu-cemburu ya yang lazim bagi seorang wanita terhadap Khadijah bintu Khuwailid yang telah wafat. Dan kemudian Nabi mengatakan apa dia? Inni qad ruziqtu hubbaha. Sesungguhnya aku telah direzekikan cinta Khadijah kepada aku. Satu penghormatan dan pengiktirafan yang saya rasa semua wanita akan berbangga. Kalau suaminya berkata, dia telah direzekikan cinta isterinya. Bukan terbalik ya, bukan abang cinta kat kamu mujur. Ya, nasib baik abang sayang kat kamu. Tapi seorang suami mengiktiraf bahawa cinta isteri kepada dia adalah rezeki yang sangat besar. Inni qad ruziqtu hubbaha. Demikian gambaran betapa besar kasih sayang Nabi SAW kepada isteri baginda. Ya, kepada anak perempuan baginda. Yang ini sahabat-sahabat sekalian membina wanita tersebut. Dan seorang wanita yang kita kata ya nak ada ciri-ciri seperti Sri Kandi, mestilah wanita yang mempunyai nilai kasih sayang yang luas dan besar. Dan sebenarnya ini adalah hidup yang saling ya, saling perlu memerlukan, saling sayang menyayangi yang ditunjukkan contohnya dalam usrah, dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita akan bertemu dengan Sri Kandi ini yang hidup mereka adalah untuk berkhidmat kepada ummah. Kita tengok macam mana besarnya pengorbanan Sayyidah Khadijah yang tak dapat disangkal lagi dah. Macam mana hebatnya seluruh yang ada pada diri beliau. Beliau nak sumbangkan, nak infakkan, nak korbankan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata anak beliau, "Mak aku ni kalau bangun malam, kalau berdoa, doanya hanya untuk ummah." Sampai aku pernah tanya dia, "Kenapa tak doa untuk diri sendiri?" Ya, kenapa tak doa untuk diri sendiri? Oh, tapi nak bagi tahu itulah kegembiraan dan kebahagiaan pada Sayyidah Fatimah yang dibentuk oleh Nabi SAW. Apa dia? Kehidupannya dengan kasih sayang yang ada ummah lebih dulu daripada kepentingan diri sendiri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, kalau kita lihat bagaimana, sebab Ustazah mengaitkan juga dengan pendidikan dan peranan Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Supaya kita boleh sama-sama mengambil pengajaran, baik laki-laki yang dengar maupun wanita yang sedang mendengar tausiah ini. Bahawa kita saling bina-membina. Ya, saling bangun-membangun. Untuk apa? Untuk sama-sama biar ummah mendapat manfaatnya. Apatah lagi bila kita melihat tentang Nabi SAW, ya, yang paling besar dalam hidup Nabi SAW adalah kecintaan baginda kepada umat Rasulullah SAW. Dan kita dapati setiap Sri Kandi itu benar-benar memahami hasrat dan maksud yang tersirat daripada apa yang telah Nabi jelmakan dalam kehidupan Nabi SAW sendiri. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, maksudnya nak melahirkan insan wanita solehah yang indah di dunia itu bukannya mudah. Lelaki-lelaki kena kuatkan pundak sebagaimana bagi Nabi SAW mendidik untuk kuat pundak mereka, insyaAllah. Dan untuk kita akan sambung lagi, kita akan ada persembahan daripada Dakmi insyaAllah dengan Tangis Sebatang Tamar dan juga Madinah. Silakan. Sendu
indan, itu bak ratapan si kecil yang rindu belayan dan perhatian, yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi bimbang sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kerana keuzurannya. Betapa kerasnya hatiku ini untuk menghargai perjuanganmu. Betapa angkuhnya diriku ini untuk menghargai pengorbananmu. Ya Rasulullah, ingin aku menjadi sebatang tamar yang menangis rindu kepadamu. Ya Rasulullah, biarlah aku hanya sebatang tamar, namun dapat bersamamu di dalam syurga. Madinah, 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 Madinah. Makin hampir ku bertemumu ya Sidi Mustafa kekasih mulia, makin hampir ku bersamamu menuju mahligai bahagia. Makin hampir berdebar jantungku menuju raudahmu wahai Rasulullah. Makin hampir ku bertemumu melerai rindu ya Habiballah. Semua Madinah, 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 Madinah. Seribu langkah di ayun tak terbanding selangkahmu. Seripadu kamu bertahta mulia di jemalah. Hanya mampu ku hirup debu wangi kasturimu, mendamba setitis
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Itu dia bersama Dakmi, lagu Tangis Sebatang Tamar dan juga Madinah. Masya Allah Yati. Dengan deringan tu kan. Rindu Madinah tu, Masya Itulah Allah. dekat di hati kita dan juga sampai di jiwa kita ni. Macam mana roh baginda Nabi sentiasa ingat sayang kepada umat, sayang kepada semua umat ini. Kalau hari ini Yati kita lihat penuh juga dengan platform medianya, tapi masa kehidupan baginda Nabi tak ada pun media, tapi satu dunia dapat Islam. Itu kata gemericik semaraknya tu, cinta Betul, bagi Nabi betul, SAW. Masya Allah. Jadi untuk itu juga Yati, kalau kita lihat kehidupan baginda Nabi, adanya fasa-fasa yang tertentu. Fasanya sebelum baginda Nabi menerima wahyu, semasa baginda terima wahyu dan juga selepas itu, apa yang baginda tinggalkan kepada kita. Itu yang kita nak tahu tu. Ya, jom kita nak bersama perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Don Daniel B. Yajid untuk memberikan ingatan pesanan panduan tersebut. Silakan Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi sallallahu sallam alaihi. Alhamdulillah, syukur yang teramat kerana dapat dipilih beramai-ramai di dalam satu majlis memuji dan memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain melainkan semata-mata bertujuan untuk memuji Sang Pencipta yang menciptakan Nabi SAW, iaitu Allah Azza wa Jalla. Ucapan jutaan terima kasih kepada IKIM, TV IKIM sudi buat dan juga radio yang menayangkan, yang sudi sampai ke corong-corong. Sebab biasa disebut dengan pepatah, betul ya Ustaz Jeffrey, siapa yang bergembira dengan kami, kami akan bergembira dengan mereka. Oh, tengoklah hari ini macam mana punya sonoknya daripada Robitohnya, kemudian kepada Abang Dakminya. Dan kita looking forward pula selepas ni seterusnya puja-puji Nabi SAW. Kemudian disampaikan oleh Ustaz Jeffrey tadi tentang kelahiran Nabi SAW. Seperti Abang Syafiq sebut tadi, fasanya. Kemudian orang yang berada di keliling Nabi, macam mana rahmatnya daripada Sayyidatuna Halimatun Sa'adiyahnya kepada ibu-ibu kita, Ummahatil Mukminin yang Fadilatul Datuk Ustazah cerita kepada kita tadi. Sampailah kepada intipati apa yang Nabi nak bawa kepada kita. Baik, sebelum saya ingin berpesan kepada semua yang mendengar, majlis maulid ada 5 rukunnya. Yang pertama, mesti ada salawat kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu dalam majlis kita hari ini, siapa saja yang dengar, semuanya penuh dengan salawat. Dan yang mendengar dan yang membalasnya tak berhenti-henti daripada memuji dan berselawat kepada Nabi SAW. Yang kedua, dia ada di dalamnya iaitu tentang sirah nabawiyah. Kedua-dua tuan guru kita dah cerita dari dekat kita tadi, dan di dalam lirik-lirik qasidah kita, lagu kita gemersiknya tadi itu pun ada cerita sirahnya. Yang ketiga, kita akan ada syama'il. Yang ni dah disentuh sikit dah oleh Robitoh tadi tentang bagaimana kesempurnaan baginda Nabi, hatta cinta Nabi itu dirasai oleh semua makhluk, dihiasi pula oleh Abang Dakmi dengan macam mana sebatang tamar pun mencintai baginda Nabi SAW. Kemudian bila jadi macam tu, yang keempat mesti ada dalam sini ialah maulid perasaan farah, gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Siapa yang menonton, dia boleh tengoklah muka kita happy macam mana. Dia boleh tengok muka kita happy, walaupun di hujung hati itu takut juga ragam-ragaman ni. Tapi happy. Sebab apa? Cerita pasal Nabi, dan kita nak cerita kepada pendengar semua pun mesti kena happy dengan Nabi SAW. Yang kelima, paling penting, iaitu ini dipanggil sebagai maqasid al-uzma. Maqasid yang nombor 1 paling top. Apa dia? Dalam maulid kita nak minta syafaat Nabi SAW. Sebab itu kita baca semua tadi, puji Nabi, baca selawat dan sebagainya, sebab nak syafaat daripada Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi tinggal kat kita? Nabi ada sebut dalam satu hadis yang simple, tapi dengar elok-elok dan kena faham betul-betul. Apa hadis Nabi? Nabi kata, taraktu fikum amrain.
Saya tinggal kepada kamu dua perkara. Lan tadillu abada man intamasaktum bihima. Tidak akan sesat selama-lamanya siapa yang berpegang dengan dua perkara ini, iaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kata macam tu, takkan Nabi cakap bohong, kerana golongan-golongan sesat juga menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Begitu juga golongan yang mengelarkan diri mereka Mu'tazilah itu pakai Al-Quran dan Sunnah juga. Qadariyah, Quran dan Sunnah. Hadisnya sahih. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah dan semuanya pakai dalil yang sahih. Bukannya dalil yang dhaif atau direka. Tetapi mereka berada pada jalan yang tak betul. Jadi apa yang menyebabkan mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sahaja berada di jalan yang betul? Itu adalah pada manhaj yang betul, cara huraian yang betul. Sebab itu dalam majlis maulid ini, saya ingin mengajak semua yang mendengar gemersik maulid dibawakan oleh Ikim dan Perkim ini, dengarlah daripada mulut-mulut guru yang soleh, yang cantik akhlaknya, yang betul akhlaknya, yang betul pertimbangannya, yang menggunakan hujah-hujah Al-Quran, mensyarahkan Al-Quran, menggunakan hadis keseluruhannya, bukan ambil setengah untuk kepentingan diri sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang berpegang dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, dan berakhlakkan kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Wallahu a'lam. Allah Rabbi, Masya Allah. Apabila Ustaz terus saja memberikan rasa sebutan cinta tu, sebab apa? Yati, kita rasa seronok sebut nama Nabi, rasa seronok. Ya Allah, sayangnya Nabi, dan harapnya kasih sayang itu akan diteruskan sampai bila-bila. Amin. Dengan sirah baginda, dengan sunnah baginda, hadis-hadis baginda, untuk kita ingat dan juga jadikan panduan sampai ke hari kiamat. Syafiq, saya sangat suka sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW hadir di dalam dunia ini sebab membawa cahaya. Dan bila membawa cahaya, kita harap cahaya itu sampai pada kita dan kita selerakannya juga cahaya yang betul. Jadi saya sangat suka bila Ustaz Don tadi bawakan perkongsian sebetul tadi. Betul-betul Yati. Baik, jom kita nak berehat, nak dengar-dengar tenang-tenang bersama dengan persembahan kita yang seterusnya. Kita nak bersama dengan Malik Suhaimi, lagunya Berpaut Pada Sabdamu, dan juga Ahmad Ya Habibi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi risalah sucimu menerangi kegelapan, aku kembali terarah, punya ihala dan maksud. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpaut pada sabdamu, menggenggam pada talinya, walau
yang mulia, rinduku makin mendalam, menambah saat bertemu, menatap indah santunmu. Kesahnya aku mengandai, akankah aku kau terima? Cukupkah apa ku laku sebagai umatmu ya Rasul? Ahmadi ya Habibi ya Habibi, salamun alaik ya aun al-gharibi gharibi, salamun alaik. Ahmadi ya Habibi ya Habibi, salamun alaik ya aun al-gharibi gharibi, salamun alaik ya aun al-gharibi gharibi. Ahmadi ya Habibi ya Habibi, ya aun al-gharibi gharibi. Ahmadi ya Habibi ya Habibi, salamun alaik, salamun alaik. Ji'ta bil Qur'ani, salamun alaik, ji'ta bit tauhid, salamun alaik, min indir rahmani, salamun alaik ya aun al-gharibi gharibi. Ahmadi ya Habibi ya Habibi, ya aun al-gharibi gharibi. Ahmadi ya Habibi ya Habibi, salamun alaik, salamun alaik. Ahmadi ya Habibi ya Habibi, salamun alaik ya aun al-gharibi gharibi. ya Habibi, salamun alaik. Ahmadi ya Habibi ya Habibi, salamun alaik ya aun al-gharibi gharibi. salamun alaik ya aun al-gharibi gharibi. Ahmadi ya Habibi ya Habibi, ya aun al-gharibi gharibi. Ahmadi ya Habibi ya Habibi, salamun alaik, salamun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Tidak Yati, Masya Allah, persembahan dia penuh punya- bertenaga tu. Dia punya rasa tu Syafiq, Masya Allah. Saya rasa bukan saja sekadar kita, tapi pendengar-pendengar juga penonton yang mengikuti perkongsian kita di FB, Ya. di YouTube dan juga di TV IKIM juga merasai rasa
gahnya, rasa bangganya menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Hayati perlu kita berikan perhatian dan juga peka dengan perkara ini untuk sama-sama kita teruskan perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan bukan sekadar hanya masa-masa tertentu sahaja, tetapi setiap masa, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Okey. Dan Hayati, sebenarnya kita dah sampai dah ni di hujung pertemuan untuk rancangan Gemersik Maulid. Jangan lupa untuk anda terus like, komen, share banyak-banyak supaya perkongsian yang baik-baik ini juga akan terus sampai kepada orang lain. Ada saham pahala kita, Yati, kan? Dan sebelum kita berakhir ini, nak dengar pesanan-pesanan dari pemberi tausiah kita, tetamu kita pada hari ini. Jom kita nak bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi untuk memberikan sedikit pesanan akhir kepada kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Kita mencintai seseorang ni ada sebab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mencintai seseorang kerana cantik, tidak ada manusia yang lebih cantik daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan mencintai seseorang kerana akhlaknya yang baik, solehnya, baiknya, suka tolong orang, tidak ada manusia yang lebih cantik, lebih baik akhlaknya nak dibandingkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan mencintai seseorang kerana pengorbanan dia kepada kita, tidak ada manusia yang lebih hebat pengorbanannya nak dibandingkan dengan baginda Rasul SAW terhadap kita. Maka manusia paling baik, paling cantik, paling hebat yang patut kita cinta, letak nombor satu dalam hidup kita ialah baginda Rasul SAW, melebihi daripada segala-galanya. Tuan-tuan, perbanyakkan selawat kepada baginda Rasul SAW, sebab di antara tanda cinta ialah kita sering menyebut nama. Maka sebutlah nama Nabi SAW dalam selawat-selawat kita. Apa hal kerasnya hati kita ni sampai terlalu susah untuk berselawat. Dalam majlis kita pada hari ini, berapa banyak kali disebutkan nama Nabi SAW, dan berapa banyakkah kita berselawat kepada baginda Rasul SAW. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, man akthara alayya salatan aqrab minni manzilatan, atau kama qala SAW, siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dia akan dekat tempatnya nanti denganku nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan, jom mula hari ini, ni berkat daripada majlis kita pada hari ini, kita jadi orang yang paling banyak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah seorang lelaki yang subhanallah wangi tubuhnya subhanallah sebab bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjuk kepadanya, kamu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Nabi panggil dia, Nabi peluk dia subhanallah, dan selepas daripada dia bangun daripada tidur, masya-Allah, melekat bau wanginya baginda Rasul SAW, sehingga orang kenal dia sebagai orang yang sangat wangi tubuh badannya berkat daripada selawatnya kepada baginda Rasul SAW. Tapi itu bukan yang nak kita harapkan. Yang nak kita harapkan nanti di yaumul qiyamah ialah Nabi SAW pandang kita dengan pandangan kasih sayang, dan Nabi SAW kenal kita sebagai umat Nabi SAW, dan melayakkan kita untuk mendapat syafaatnya baginda Rasul SAW untuk bersama-sama dengan baginda Nabi SAW dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Siapa yang tak inginkan perkara tersebut dicita-citai, diimpikan oleh semua. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian tausiah dan hujunglah sebagai kesimpulan. Dan kita nak bagi kepada yang berbahagia, Datuk Ustazah Nafizah Musa, sedikitlah pesan-pesan Ustazah untuk kita semualah, sebab kita boleh bawakan dalam kehidupan kita ni supaya kita memang betul-betul membasahkan lidah kita dengan selawat. Silakan Ustazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan galakan, rangsangan, nasihat kepada para muslimat khususnya untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih utama, apakah wanita di dunia ataupun bidadari syurga? Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih utama adalah wanita dunia. Dan kata Nabi SAW, keutamaan itu seperti mana kamu melihat sesuatu yang nampak dengan sesuatu yang tidak nampak. Pasti menghairankan bagi Ummu Salamah dengan jawapan tersebut, dan Ummu Salamah bertanya, bagaimana boleh jadi yang demikian? Nabi SAW menjelaskan, kerana salat wanita itu, kerana puasa wanita itu, kerana ibadah wanita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah meletakkan cahaya pada wajah mereka.
Masya Allah tuan-puan sekalian, khususnya para muslimah ya. Inilah galakan yang ditunjukkan ataupun diajar oleh Nabi SAW. Bahkan di sana ada seorang laki-laki yang amat mencintai Nabi SAW dan takut kalau akhirat besok tidak dapat bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada beliau, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maknanya jaminan kalau kamu besok nak bersama-sama dengan aku di akhirat besok, kamu bantulah aku untuk aku dapat menjamin kamu dengan jalan yang bagaimana di dunia ini banyakkanlah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-puan sekalian, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang perlu dijelmakan, diterjemahkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi, Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas pesanannya itu yang tepat, yang padat dengan apa yang perlu kita ingat dan juga sematkan di hati sebagai pimpinan untuk kita selamanya, insyaAllah. Baik, di akhirnya satu lagi tetamu kita Yati bersama dengan Ustaz Don. Mungkin apa yang boleh disampaikan Ustaz, pesan-pesan akhir sebagai kesimpulannya, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi sallallahu wasallam alaihi. Kalau kita seronok atas pentas ni, orang boleh tanya dekat kita, ni seronok ni ikut ajaran siapa ni? Nyanyi, puji Nabi macam-macam. Kita kata tak. Inilah yang diajar oleh Allah supaya membezakan kepada Nabi SAW. Buka di dalam ayat 157 firman Allah. Allah kata macam ni, dengar elok-elok. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ. Itu dua tu. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, beriman kepadanya, iaitu Nabi. وَعَزَّرُوهُ, tunggu sekejap, satu lagi tu. وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ Ulaika humul muflihun. Itu tanda orang berjaya. Siapa? Ada 4 perkara orang tu kena buat dekat Nabi. Yang pertama, beriman kepada Nabi tadi itu. Yang kedua, wa'azzaruhu, kena seronok, bangga dan memuji, memuja, memuliakan Nabi SAW. Itu beza dengan mengamalkan sunnah Nabi. Yang kedua, baru ada wa nasaruhu, menolong Nabi dalam perjuangan. Dan yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikut ajaran Al-Quran dan sunnah yang Nabi bawa. Jadi Allah sendiri membezakan di antara beriman, beramal, menolong Nabi dengan bergembira, memulia, memuja, memuji Nabi dengan menggunakan wa'azzaruhu, memuliakan Nabi. Jadi sebagai kesimpulan, menjadi sunnatullah, hamba Allah mesti kena memuliakan, memuja, memuji, menyanjung, mengeluarkan lontaran suara yang terbaik kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu beza di antara semua tumbuhan atas muka bumi yang mencintai Nabi. Pohon tamar yang menangis mengeluarkan suara dijadikan lagu dan diingati sampai hari ini. Beza batu semua yang menyayangi Nabi dengan batu yang Nabi teringat. Ingat, Nabi teringat. Ketika Nabi ada di Madinah, Nabi kata, aku teringat batu yang bagi salam dekat aku. Batu tak boleh keluar suara, tak apa. Tapi sebab nak wa'azzaruhu, memuliakan Nabi tu, dia bawa keluar suara dia, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi beza di antara mengikut sunnah dengan memuliakan Nabi. Kedua-duanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allah Rabbi Ustaz. Rasanya apa yang disampaikan itu supaya kita sentiasa fokus, buat dan tekun, istiqamah melaksanakan apa suruhan-suruhan Allah. Dan apabila kita cinta kepada Nabi, automatic
Allah suka, Allah sayang. Masya-Allah Yati. Itu dia, kita dah bersama dengan ketiga-tiga tamu kita termasuk dengan rakan artis. Kita rasa inilah peluang ruang yang boleh sama-sama untuk kita eratkan lagi, kita perkemaskan lagi kehidupan kita Yati untuk mesej dakwah dan juga membawakan yang terbaik dalam laluan kehidupan kita. Ya, InsyaAllah. Nak ucapkan terima kasih lah kan kepada semua yang telah menjayakan rancangan Gemersik Maulid pada hari ini. Ucapkan terima kasih kepada Dakmi, Kumpulan Rabita dan juga Malik Suhaimi untuk perkongsian pada hari ini, dan juga tak ketinggalan bersama dengan Ustaz Don. Terima kasih Ustaz Don. Juga pada Datuk Dr. Ustazah Nafisa Musa dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Betul Yati. Jangan lupa juga untuk iringan muzik kita secara langsung dibawakan khas oleh pemuzik-pemuzik kita yang diketuai oleh saudara Fuad Ko. Kan penuh meriah masya-Allah dengan apa yang diiringkan tersebut. Dan yang paling utama Yati, nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, Perkim Cawangan Datuk Keramat, di atas usaha dakwah membawakan pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah. Ya, terima kasih pada semua. Moga-moga kita bukannya sekadar bergemersik di atas pentas ini saja, tapi gemersik Maulid ini dapat kita salurkan, kita hebahkan ke atas seluruh muka bumi insya-Allah menerusi saluran-saluran yang telah pun kami ada, iaitu di FB IKIM FM, FB TV IKIM, di TV IKIM juga, dan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia insya-Allah. Baiklah, sebagai penutup tirai untuk rancangan Gemersik Maulid pada hari ini Yati, kita nak bawakan persembahan penutup dari gabungan artis kita Rabita, Dakmi dan juga Malik Suhaimi dengan lagunya Ya Nabi Salam Alaika. Semarak cinta Rasul di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sampai kita bertemu lagi lain masa insya-Allah. Sehingga itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك. Telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Kau contoh akhlak terpuji, wajahmu penyejuk hati. Kau contoh akhlak terpuji, wajahmu penyejuk hati. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik. Kau bagaikan matahari, cahaya menerangi bumi. Kau bagaikan matahari, cahaya menerangi bumi. Engkaulah bermata hati, bertahta di sanubari. Engkaulah bermata hati, bertahta di sanubari. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik. Ya
Engkau